Patutlah PAS ni rela tinggalkan Muafakat Nasional. 2-3 hari lepas Sanusi dia keluarkan kenyataan yang mana dia kata PAS yang taja semua dan sebagainya. Dan kenyataan dia tu dia kata jangan sampai kita ungkit ke semua. Hari ini keluar kenyataan daripada bekas Setiausaha kepada Muhyiddin Yassin yang mana mengesahkan kerusi yang PAS menang sebanyak 43 kerusi itu semuanya hasil dana daripada Bersatu. Pada awalnya PAS ni dia cubalah ugut Bersatu kan. Tapi tak pasal-pasal PAS yang terlondeh dek kerana keceluparan daripada Sanusi. Dan akhirnya hari ini timbul persoalan daripada pihak UMNO yang mana ia dinyatakan oleh Dr. Ashraf Wazdi. Kat sini tajuk berita dia pendedahan Marzuki sahkan PAS terima duit Bersatu, kata UMNO. Menurut daripada apa yang disebut oleh Dr. Ashraf Wazdi, sebelum ni memang dah dengar ura-ura yang mana PAS ini terima duit daripada Bersatu. Tetapi pada waktu itu ia sekadar hearsay ataupun cakap-cakap saja. Tak ada siapa yang boleh sahkan. Dan hari ini dengan pendedahan daripada Marzuki itu menandakan memang PAS terima duit daripada Bersatu. Patutlah PAS ni rela tinggalkan Muafakat Nasional dan bertegas nak bersama dengan Perikatan Nasional. Dan hari ni bila Bersatu dah tak ada duit, Bersatu dah susah sekarang ni, mulalah keluar kenyataan-kenyataan nak membidas Bersatu pula dah. Sebenarnya daripada perbalahan mereka ini memberikan kita banyak gambaran. Yang pertama tadilah gambaran yang jelas ataupun mesej yang jelas yang diterima oleh UMNO. Yang mana sebelum ini dia kata UMNO yang musnahkan Muafakat Nasional dan hari ini terbukti disebabkan oleh diterima duit daripada Bersatu rela tinggalkan Muafakat Nasional. Dan persoalan yang kedua yang sangat besar timbul. Bersatu ni parti yang baru, tahu tak? Bersatu ni bukan parti puluhan tahun sama macam UMNO dan sebagainya. Macam mana parti Bersatu ni boleh ada banyak duit sampai macam tu? Sampai dia boleh tajuk calon daripada PAS. Dan 43 calon PAS itu menang asbab daripada dana yang diberikan oleh Bersatu. Korang rasa Bersatu ni dapat duit kat mana? Cuba letak di ruangan komen. Assalamualaikum. Ciao.